Huh? Dah cukup dah. Akak selalu taruh banyak ni je. Baik-baik, panas. Ya, tahu. Dah, cukup. Cuba rasa dulu. Dah sedap ni. Nak kaca juga? Kita minum susu ni 2 kali 1 hari. Tiap-tiap pagi dan malam. Enak. Betul. Opa, kita orang bawa sarapan. Iya. Terima kasih. Opa tengok apa tu? Hai. Akak! Upin, Ipin, jangan susahkan Opah. Jaga Opah baik-baik tau. Akak jangan risau. Semua beres. Yelah tu. Betul, Ros. Diorang bagus. Siap buat kerja sekolah. Pagi-pagi dah bangun kemas katil. Tak payah disuruh. Ada minum susu? Mestilah ada. 1 hari 2 kali. Sekali waktu pagi sebelum pergi sekolah. Dan sekali lagi waktu malam sebelum tidur. Bagus. Ingat pun. Mestilah. Otak cerdik. Dah, pergi sekolah lekas. Nanti lambat. Ros pun kena gerak dah. Iyalah. Tata. Bye. Seorang satu tau. Terima kasih, cikgu. Isan, kau dapat siapa? Ini sama macam susu yang kita minum kat rumah. Betul. Rasa sama sedap. Iya, enak banget. Murid-murid, kenapa kanak-kanak kena minum susu? Siapa nak jawab? Jawab. Ya, Ihsan. Untuk jadi besar. Pandai, Ihsan. Betul tu? Untuk pembesaran. Betul. Jadi, minum susu secukupnya buat badan Sihat. dan otak Jelas. pandai. Susu ini lagi dicari anak-anak yang berani dan ceria untuk iklan susu mereka. Aku rasa aku layak. Aku pun. Pergi aja audisi. Kat mana audisi tu, Susanti? Maaf ya, saya lupa. Apa rasanya?